Dalam bahagian ini, saya akan tunjukkan kepada anda satu ujian yang menarik yang mana saya sambungkan banyak device kepada router-router 5G tu. Jadi tujuan saya buat macam tu adalah untuk nak uji keupayaan router tu untuk nak menampung sejumlah device yang banyak yang bersambung pada router tu secara serentak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau berdasarkan dia punya technical specification yang saya cerita kat anda pada awal video tadi kan, router-router 5G ni dia boleh support lebih kurang dalam puluh-puluh sampai 100 device macam tu tau. Tapi saya tak bolehlah nak test connection sampai 100 device sebab saya tak ada lah 100 device kan. Jadi masa saya nak buat testing tu, saya ada lebih kurang dalam 17 device macam tu yang mana terdiri daripada tablet, ada smartphone, ada laptop tu kan. Okey, jadi apa yang saya buat adalah saya sambungkan device-device saya tu melalui Wi-Fi. Ada yang saya sambung pakai yang Wi-Fi 5 GHz, ada yang saya sambung pakai Wi-Fi 2.4 GHz. Okey, jadi untuk bahagian pertama ni saya guna dulu router yang pertama. Okey, jadi untuk nak memudahkan saya nak buat ujian ni, apa yang saya buat adalah pada setiap device yang bersambung pada router tu kan, yang bersambung melalui Wi-Fi tu, saya buka aplikasi YouTube. Okey, jadi saya buka lah semua video-video yang ada dekat channel Pendawa Teknologi tu kan. Okey, untuk yang video dekat YouTube tu pula, saya biar dia play berdasarkan default settings. Maksudnya saya tak set lah nak kata 1080 ke 4K ke. Ada setengah tu memang dah di set default 4K, jadi saya biar je lah kan. Okey, jadi saya just buka saja video tu untuk nak simulate orang duk guna device macam biasa macam tu. Okey, jadi untuk nak tunjukkan kepada anda berapa banyak device yang bersambung dengan router tu kan. Jadi saya buka dekat anda dia punya web interface. Jadi seperti apa yang anda lihat dekat sini, ada dalam total 17 device lah yang bersambung secara wireless. Lepas tu kalau nak tengok dia tunjuk sekali lah statistik upload download kan. Jadi dia punya upload download tu duk fluctuate antara 4 ke 30 megabit per second macam tu lah. Alright. Jadi secara umumnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang terbuktilah kalau setakat belah-belah device ni, saya rasa sampai 20 ni memang tak ada isu lah untuk router ni nak tampung secara Wi-Fi.